kita boleh tengok kadang-kadang pergerakan sebenarnya kalau ikut live cell culture untuk neuron, kita boleh nampak neuron-neuron ni dia tengah bercakap sebenarnya. Ada video tak ada video? Tak dapat sebab dia bila ambil dia tak nak bergerak pula. Dia macam ada bila bagi makan kita nampak saraf tu tengah bergerak daripada 1 second ke 1 second. Dia nampak lah. That's one guna kita guna confocal laser scanning microscope. So first diagnostic immunofluorescence ni memang rasa dah semua nak tahulah. Dari immunofluorescence kat sana dia offer immunohistochemistry screening memang offer. Ada diagnostic screening dia ada anti-alcoholic dengan anti-BOM. This one memang dia dah offer. And then condition is safe. Jadi ada itu tak offer lah, tapi mereka offer as a screening sebelum kita nak start treatment encephalitis panel. Yang ni memang dia akan ambil commercialized skin daripada Euroimmune menggunakan brain ticus. Daripada brain ticus tu dia ada hippocampus dengan ada cerebellum. Daripada situ dia akan screening, if ada positif, and then baru dia akan proceed ke treatment encephalitis. Dekat yang sebelah mozek 3 tu, mozek AC tu untuk treatment kita ambil dapat over NMDA sahajalah. Sebenarnya sebenarnya ada 6 marker, tapi dia punya harga tu agak costly sampai up to 30,000. Dalam program tu kami go to NMS and NMDR sahaja. Bagi pendapat Ira, senang nak baca ke susah nak baca? Dia sebab waktu pergi sana mesti sebab memang dah kita dah narrow down orang yang ada simptom kan. So senang nak baca. Sebab dulu kita pernah duit juga tisu ini pun ni dia tak spesifik sangat. Betul mana daripada screening kan tu yang kita terus kat terus buat yang itu je. Kat sana dia punya praktis memang kita buat screening dulu. Sebab kalau baca sebenarnya sedih tu memang dia suruh buat screening dulu, and then baru proses yang satu lagi. Sebab kat sana kalau praktis dia bila kita dapat yang autoimmune encephalitis tu dapat borderline, dia akan tengok balik screening. Kalau memang tak ada benda yang fluorescent, dia akan configure as negatif. Untuk borderline. Betul. Sebab antara tisu screening AC ni yang diorang buat tu sebab yang itu ada NMDA atau NMDA juga. So NMDA kat sana tu lagi spesifik, jadi dia macam kat dalam sel kan dia dah diffuse dengan benda lain. Tapi still boleh tengok lagi lah, kita dia appreciate dia punya yang pizza cell, molecular cell, boleh nampak beza dia. Ni macam general lah, boleh nampak first untuk wet lab kan dia akan buat slide, and then dia akan step production, substrate integration, buat washing, and then dia akan buat microscopy. Kat sebelah sana dia boleh nampak yang fluorescent tu yang atas sebelah kiri itu ialah hippocampus punya immunofluorescence, and then sebelah sana dia nampak ada pattern macam tu sebenarnya macam area yang dipanggil molecular area. Dia ada nama-nama tu, and then sebelah sana cerebellum, yang kat bawah tu ada macam zoom in daripada cerebellum yang positif, yang tulis sekali tu NMDR yang positif lah. Okay, next. Yang kedua adalah neuroblast. Sama juga macam Pak Timun, mereka tu offer BNS, Paraneoplastic Neurodegenerative Syndrome. Neuroblast antigen sama, and then untuk ganglioside tu sama juga dengan autoimmune offer. Cuma yang ketiga ni myocarditis untuk identify the body for inflammatory disease like rheumatoid. Jadi memang drama paling maksimum 5 kelas sampai 17. Even selayang pun 9 dan 7. Mahal kan? Mahal. Tapi kat sana sebab barang Jerman, dia macam ada dibanding lah. Okey. Cuma yang ni kita tak dapat offer sebab sekarang kat Malaysia yang offer macam selayang. So